Hello, what's up guys? So, macam korang tengok dalam thumbnail tu, saya akan menjadi asisten peribadi selama 7 jam. Sekejap je sebenarnya, tapi 7 jam kan? Okay, asisten untuk apa? Okay, sebenarnya saya ada buat side income. Dia jadi DJ kan, DJ untuk orang kahwin. So sebenarnya saya dah biasa lah ikut dia, untuk tolong-tolong dia semua kan. Cuma hari ni saya nak buat video lah kan. Okay, itu saja. So, pagi selalu saya dengan saya tak buat apa-apa lah kan, sebab nak tunggu pengantin sampai dulu. Pagi ni selalu saya pasal lagu naik nasyid semua tu kan. So tunggu pengantin sampai, sebab pagi ni pengantin nak nikah dulu. So baru majlis kita akan bermula pagi ni. Okay, jadi satu benda, saya nak minta korang untuk subscribe dan like video saya. Like tu saya tak kisah sangat sebenarnya, saya kisah like tu tau. Like dan subscribe boleh lah dulu. Tu kalau komen apa-apa ke apa lepas dia konten nak buat, bagi idea kat saya macam tu. Boleh je sebenarnya. Okay, so sekarang boleh lah buat. Subscribe guys, subscribe. Okay. Langit indah selubung mentari, kita kibarkan hamparan cinta, raikan kisah sang raja sehari. Dengan diiringi oleh membawa dulang hantaran, bersama segelar rombongan, kita raikan pasangan bahagia Muhammad Rizal dan juga Ain Amira, menyusuri pakasan cinta, mari menuju mahligai bahagia. So guys, sekarang ni pengantin tengah dengar khutbah. Selepas tu barulah kita akan bermula majlis akad nikah kita. Okay. Aduh guys, saya tak sempat tadi nak rakam tu. Pengantin tengah akad nikah je tu lah. Saya bukan terlupa, saya tak sempat nak rakam tadi. Sebab saya ingat belum lagi rupanya dah start. So tak apalah. So guys, dah habis dah sesi akad nikah semua, ijab kabul semua tu. Jadi sekarang ni kita tunggu je pengantin bersanding pukul 1 nanti. Okay, sekarang ni pun tetamu dah start datang semua. Itu sajalah. Okay. So guys, pengantin dah sampai. So korang kena stay tune, okay? Okay, stay tune guys. Bye.
tiba-tiba saya ternampak kereta api Eastern and Oriental Express. Jadi saya bergambar dulu di sini. Guys, maka habislah saya menjadi pembentuk peribadi ayah saya selama 7 jam. Jadi saya start rakam tadi pukul 3 pula. Pukul 9. So sekarang ni dah pukul 3.30. So dah habis lah. Okay. Terima kasih lah yang dah menonton sampai habis. So korang jangan lupa subscribe dan like. Okay. So bye. Assalamualaikum.